Saya menghantar anak sejak kakak dia yang first lah. Sekarang umur dah 13 tahun dan abang dia yang second sekarang dah umur 11 tahun. Masa tu diorang bersekolah di Little Caliph, Parit Raja, Batu Pahat. Dan kami berpindah ke Melaka dan saya menghantar diorang ke Little Caliph, Masjid Tanah lah. Daripada segi attitude mereka, daripada segi hafazan, seawal umur 4 tahun, mereka dah boleh membaca dengan lancar dan juga boleh mengaji dan juga menghafaz surah-surah pendek lah, dan ayat-ayat lazim. Alhamdulillah sangat berbaloi sebab saya pun dah bermula daripada 12 tahun lah. Daripada anak yang first dan yang latest Aisyah, saya menghantar di LC Desa Bertam. Memang berbaloi daripada segi segalanya lah. Untuk Nur Damia Hana, Muhammad Firas Hamizan dan Aisyah Umaira, semoga berjaya dalam segala pelajaran dan segala bidang yang diceburi, menjadi anak soleh, soleha dan menjadi pejuang agama, insya-Allah. Kepada ibu bapa yang masih dalam pencarian untuk hantar anak ke mana, saya sangat cadangkan supaya hantar anak ke Little Caliph seawal umur 4 tahun. Perempuan semua akan nampak perbezaan yang sangat ketara daripada segi attitude, hafazan, pembelajaran, segala-galanya, insya-Allah.